Jadi ya, maknanya boleh makan ni. Ni ada. Ni. Oh, heng. Bau ni. Payah dah nak makan di pahau ini nih. Dah. Okey, assalamualaikum semua dah. Ingat dak pahau ni hak kita mai buka baru ni. Dah. Ning siapa dah puye buah dia. Buah. Puye buah dia dak. Pas kita janji dengan semuanya bo puye musim buah dia nak mai telah makan di pahau selalu. Boleh. Pas hari ni kita nak pergi beheng dah. Kita tengok belah tengok isi kata macam pedak rai melit ni dak. Buah pedak ada butir ni lagu mana? Dah. Pas ni pahau asal dia tunggu ni. Dah beheng dah. Berapa bulan beheng? Janji hari tu 2 bulan. 2 bulan. Kita mai pulak ni. Ni masak dah lah. Usaha hari ni. Nawi semua boleh tengok atau nak jadi tahu mana. Dah. Kita. Kita mai duduk di pahau selalu dah. Ni pahau Dah. ni. Di belakang kita ni. Ni. Dah saja. Macam pedak rai melit ni hak kita pergi buka pahau dia tu dah. Bila semua kita tengok tu hari ni punya buah dia dah di belakang kita ni. Dah. Boleh makan di pahau ni. Ini boleh makan di pahau. Waktu beheng hari ni beheng nak kerak juga lah. Hari ni boleh. Atas demo. Boleh tengok masak. Kita boleh tengok masak, kita belah sini selalu. Atau beg mana isi. Beg mana isi dia tu dak. Gih beheng dah. Oh tengok ni. Beheng lebih kuih berapa pahau lah ni. 10 lebih. Kalau tengok buah dia tu. Tapi ada belakang. Kita buku aja lah. Ni lah. Buah patah tu dah. Gih kita tengok beheng utek buah dak. Gih. Jadi ya, maknanya boleh makan ni. Ni ada. Ni. Tu. Letup dah gitu tu. Beheng. Beheng terang makan ni. Dah. Ni pun beheng, ni beheng ah. Hari ni boleh keras. Ni buah dia ni. Letak ni. Beheng. Bau ni. Payah dah nak makan di pahau ini ni. Dah. Mari jak kabu, mari nak ceneh ni. Nak semua boleh tengok isi dia dah. Buah dia molek buah dia. Buah dia molek weh. Kalau pedak tak ada butir jadi geduk-geduk hari ni jadi samu. Pedak tu pedak ada butir dia geduk-geduk. Ni tak suka. Tengok kulit dia ni samu dah tengok dekat ni. Samu. Sebentar lagi. Kita belah. Mari kita belah. Belah. Mari kita mai tengok. Nak belah. Oh, belah sok-sok di kepah lu dah. Tengok isi dia. Tu. Ni temti dah beheng ni. Tapi isok molek. Hari ni pun boleh je masak. Dia masak. Tengok lagi. Hari ni pun sedap pun tu. Tu isi. Ni kena. Lagi tu kita makan. Pasti dia butir tak ada. Mari kita belah tengok. Kita belah tengok dalam. Dah. Dia butir kopek. Butir kopek. Ada tapi lepas tu isi banyak ni ya Din. Pada butir. Pasti dia tak tumbuh. Ia tak tumbuh, tak ada. Ia tak ada mata. Dia punya kopek dia kepek. Kepes sungguh. Tapi zaman dulu dia panggil pedok kopek dah. Biasa macam pedok ni butir dia nak besar kok beheng dah. Besar. Supaya dia mau nak pakai pedok goreng ni dah. Tak apa hak ada butir pada. Tengok hak ada butir baik hak ada butir butir. Dah. Hak ada butir tu gari butir bulat lu tak. Isi banyak. Yang tapi isi dia. genai tak pun nak sedap mana dia kata genai tak pun nak sedap ni. Tu dah. Sedap makan saja ni. Bibi terang ke lu. With way ke bom buka dulu. Tak ada makan nyak hari ni. Sedap dah. Bahu ni ada bahu ah. Ni hak belah hak ni dah. Dah lah. Tengok isi dia tu. Ni. Beheng makan dah hak ni tu. Gimana dia beheng? Sedap. Tak dah. Kita mai terang makan dah. Ya. Okey kali beheng. Lah kita makan ni warna banyak ni. Kepes sungguh tengok ni. Dah, ya, terang dah. Ulah besar. Ulah besar butir kepek. Dah. Ada panggil butir ni. Panggil nama tak apa. Ya kepek jadi. Ngayuh perahu. Boleh apa? Panggil ngayuh perahu boleh. Ngayuh bahu. Nampak tak ada. Tapi ni kalau nak biak dengan butir ni tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak ada isi lalai dia. So kepes sungguh. Kepes pun tak ada butir. Sepengerai melit dah. Tengok ni. Waktu isi dia bagus tak? Beheng dah. Berapa kot juga ni beheng kilo beheng? 80 kilo. 80 kilo. Sedap. Maka berapa halu dah? Kau sedap lagi beheng dah. Manis. Isi dia. Tak bau. Inilah dah.
banyak orang nak nanti tengok. Loh, hari ni mai Tra buka makan di bawah-bawah lu dah. Dah. Pedok tak ada utin lah mana. Tapi tahun kali ni. Tahun kali? Tahun kali. Dah. Lama dok le 2-3 bulan mari pula sajalah tak ada lah. Tahun kali ya tahun kali pedok tahun kali. Buah tahun kali. Buah tahun kali. Nanti kasan tu 3 tak apa, kasan tu 3 kali sahur. Kayak nombor gaji buah. Kayak ni tahun kali biasa. Ini tahun kali dah makan ni. Dah. Ni. Inilah bagi jadi sebaya juga dah. Beheng na ceneh. Dah. Kasang matua. Apa misalnya demo nak benih dah juga ada ni beheng. Ada. Ada dah. Ada. Boleh hubung dengan beheng dah. Nanti nak bubuh. Nama telefon di bawah. Dah. Daun tak supa. Tak supa weh. Hok ni hok kahwin. Hak ni kahwin dah. Hok ni hok putih. Hak putih, hak sah putih. Takut kepa. Ini nak beza. Beza. Nak gede-gede sikit dah. Ini geduk juga. Hayar betul. Ni. Tak supa ni. Ini nak gede-gede. Hok ni putih dah. Hok ni putih. Hok ni hak tak ada putih. Takut ke beli dia menjual anak ni nak. Okey. Kita mai banding kata hak ton rai melit, hak orang panggil ton rai melit tu ya, hak putih lu, hak tak ada putih dah. Putih nipis sangat. Kalau tengok tu sebenarnya tak ada putih dah. Ni. Nipis sangat ni. Hak ni tak ada putih. Rai tu nak pakai hak ada putih kata putih dia nak besar tak ke mana dengan hak ni. Ada putih. Ni ni. Ni, ada betul. Tengok putih dia. Hak ni hak biasa. Hak kuapai lah deh. Hak ni nak banding tengok deh. Ni. Tengok. Tengok dalam dia ni. Ni. Tengok deh. Hak ni hak yang mari daripada Tun Rai Malit ataupun orang panggil bedak ada putih dah. Tengok putih dia. Tak ada sungguh. Tipis sangat dah. Biasa tu nak bulat ini lah, bulat. Hak ni kuapai, hak ni dua biasa. Inilah orang panggil tu macam pedak Rai Malit dah. Mungkin kata tak ada buta langsung ada tapi dia hela. Dia hela sebenarnya tak ada. Tengok. Ni. Belah. Sebab dia mata nak biak dengan buta dia tak boleh, kena biak dengan dahir dia dah. Inilah beza dia dah. Rai Malit dengan peketik dah. Okey. Jangan drama lah.